Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ahmad bin Muhammad Razali, E2024-2034-506. Hari ini saya akan melakukan satu video demonstrasi untuk seorang klien yang bernama Puan Sarah. Sejarah penyakit Puan Sarah ialah Puan Sarah mengidap penyakit hipertensi tahap 1. Dan objektif latihan yang saya akan lakukan untuk video kali ini ialah untuk meningkatkan kekuatan otot. Tapi disebabkan Puan Sarah memiliki penyakit hipertensi, kita tidak boleh melakukan exercise yang terlalu berat kerana akan membahayakan kesihatan dan boleh mencederakan Puan Sarah. Okey, untuk video kali ini, mula-mula sekali sebelum kita memulakan dengan latihan utama, kita perlulah melakukan pemanasan badan dulu. Tapi pemanasan yang dibuat adalah pemanasan badan yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi oleh Puan Sarah. Okey, sebelum kita mulakan aktiviti kita, ada 3 langkah awas yang perlu diambil. Mula-mula sekali, Puan Sarah perlulah mengambil kadar tekanan darah. Dan kadar tekanan darah yang stabil untuk Puan Sarah lakukan ialah 140 hingga ke 159. Dan jika semasa aktiviti tekanan darah lebih, sila berhenti dan tunggu tekanan darah turun dulu, baru boleh sambung dengan exercise ataupun berhenti saja terus. Okey, untuk langkah awas yang ketiga, kita akan menggunakan beberapa alat seperti dumbbell. Jadi Puan Sarah tidak disarankan untuk menggenggam dumbbell tu terlalu kuat kerana ia boleh menyebabkan darah tu menjadi tekanan darah menjadi tinggi. Okey, sekarang kita akan mulakan dengan sesi memanaskan badan. Ingat Puan Sarah, semasa kita buat sesi pemanasan badan ni dan aktiviti seterusnya selepas ini, jangan menahan nafas, dan jika kadar tekanan darah tinggi, sila berhenti serta-merta. Okey, untuk aktiviti pemanasan badan yang pertama, kita akan buat arm circle selama 1 ke 2 minit, dan kemudian kita akan buat berjalan setempat sama juga 1 ke 2 minit. Kita buat pemanasan badan ni untuk melancarkan aliran darah dan mengaktifkan sendi-sendi dan joint-joint kita untuk lakukan aktiviti yang utama. Okay. Sekarang saya akan buat aktiviti pemanasan badan yang pertama, iaitu arm circle. Arm circle senang je. Kita akan buat ke depan selama 1 minit dan ke belakang selama 1 minit juga. Okey, setelah selesai kita buat arm circle, kita boleh lakukan aktiviti pemanasan badan yang kedua, iaitu berjalan setempat. Berjalan setempat ni senang je, berdiri tegak, kemudian angkat kaki dan tangan yang berlawanan, iaitu macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, setelah selesai untuk melakukan pemanasan badan, kita akan mulakan dengan sesi latihan yang pertama, iaitu bicep curl. Okey, untuk sit-up bicep curl ni, saya akan gunakan dumbbell iaitu berat 3 pound. Dan berat ni tak adalah terlalu berat untuk saya, tapi bagi Puan Sarah boleh, kalau tak ada dumbbell, Puan Sarah boleh gantikan dengan apa-apa alat lain seperti botol air juga boleh. Ikut kemampuan yang Puan Sarah boleh. Okey, untuk exercise ni, pastikan semasa mengangkat kita akan hembus nafas, dan semasa turun kita akan tarik nafas. Okey, teknik pernafasan ni adalah sesuai untuk orang-orang yang mempunyai masalah hipertensi. Dan pastikan postur badan tegak dan tidak bongkok. Kemudian semasa angkat, jangan hayunkan badan. Biasa je buat. Kalau tak mampu, just buat slowly, buat perlahan. Okay. Sekarang saya akan tunjuk macam mana. Okay, pastikan badan tegak dan semasa angkat tu
hembus nafas. Semasa turun baru tarik nafas. Hembus, tarik, hembus, tarik nafas. Okey, kita telah selesai pun untuk sesi latihan yang pertama. Seterusnya kita akan teruskan dengan exercise yang kedua. Dan peringatan sekali lagi untuk Puan Sarah, jika ada tekanan darah meningkat ataupun pening kepala ataupun rasa nak hitam, sila berhenti serta-merta. Untuk latihan seterusnya, kita akan buat latihan lateral raise yang bersesuaian dengan kondisi Puan Sarah. Okey, untuk lateral raise ni kita akan buat seated lateral raise. Lakukan sebanyak 12 kali untuk tangan kanan dan 12 kali untuk tangan kiri mengikut kemampuan Puan Sarah. Okey, cara-cara untuk lakukan lateral raise ni, pertama sekali kita perlulah berdiri tegak. Kemudian angkat tangan pada paras bahu pelan-pelan. Dan semasa angkat, hembus nafas, dan semasa turun, tarik nafas. Lakukan seperti ini. Angkat, turun. Okay. Hembus nafas, tarik nafas. Hembus nafas, tarik nafas. Okey, mudah saja. Dan peringatan sekali lagi, jangan genggam dumbbell terlalu kuat kerana boleh menyebabkan tekanan darah naik. Okey, kita telah selesai pun untuk lakukan kedua-dua exercise, iaitu yang pertama sekali bicep curl dan kemudian lateral raise. Okey, seterusnya kita adalah fasa menunjukkan badan. Okey, fasa menunjukkan badan ni adalah berfungsi untuk menurunkan kadar tekanan darah dan memastikan otot-otot yang digunakan selepas exercise dapat pemulihan yang ketara. Pertama sekali kita akan buat regangan untuk leher. Lakukan semua regangan selama 12 ke 15 saat untuk memastikan efisiensi regangan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Anggaplah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan mulakan dengan seterusnya. Kita akan mulakan dengan timbang pula. Pegang jari kaki dan tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, itu saja untuk exercise kali ini. Dan saya harap info-info yang saya berikan dapat dimanfaatkan oleh Puan Sarah. Dan sila jaga kesihatan anda dan sentiasa melakukan aktiviti kecergasan untuk meningkatkan lagi kesihatan anda. Terima kasih.